kasih kerana beri peluang untuk saya melaksanakan tugasan yang pertama ini. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Faisani, pelajar semester 1 Diploma Kejuruteraan Elektrik Politeknik Podikson. Hai, seperti yang anda tahu, nama saya Firdaus. Anda boleh panggil saya Pedot atau Daus. Saya ada beberapa hobi. Antaranya, saya suka mendaki gunung. Hobi ini lahir dari minat abang saya yang merupakan ahli malim gunung perhutanan. Bukan hobi ini yang saya nak ketengahkan. Saya mempunyai minat dalam bidang videografi, sehingga kan saya telah menyediakan rancangan jangka panjang untuk minat saya yang satu ini. Tetapi saya tak mempunyai device yang mampu untuk menghasilkan hasil yang memukau. Sehinggalah saya terfikir, bukan semua orang bermula dengan peranti yang hebat, tetapi hasil yang hebat pasti bermula dengan satu langkah untuk mencuba. Sepanjang di sekolah, saya pernah memegang beberapa jawatan kepimpinan seperti pengawas sekolah, timbalan ketua editor sidang redaksi sekolah, pengerusi persatuan bomba, pengerusi kelab koperasi, dan saya juga pernah dilantik menjadi imam dan bilan muda di surau sekolah. Tidak ketinggalan, saya juga aktif dengan aktiviti di kawasan perumahan saya. Pernah menjadi jawatan kuasa multimedia di masjid karya saya, yang mana hasilnya boleh ditonton di YouTube saya, iaitu Firdaus Faisani. Semua pengalaman ini banyak mengajar saya tentang kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan rasa tanggungjawab. Saya berminat untuk menyertai SRM kerana saya rasa SRM merupakan salah satu medium untuk saya meningkatkan kemahiran kepimpinan dan juga untuk meningkatkan potensi diri serta menyerlahkan lagi bakat. Saya harap dapat menyumbang idea dan komitmen kepada SRM di samping menimba pengalaman serta ilmu yang dapat dimanfaatkan pada masa hadapan.